Bunyi pelik tapi orang Thailand panggil hujan guna katak. Nyah. Ini adalah Bumbang Five Festival yang dilakukan oleh masyarakat pedalaman Thailand. Sebenarnya bukan katak betul, cuma bertemakan katak daripada kostum dan juga mimikan sahaja untuk memanggil hujan. Ini kerana pada masyarakat Thailand, katak dianggap sebagai pemberi hujan, lagi-lagi pada komuniti petani yang menjadikan pesta ini sebagai sesuatu yang meriah dan somehow pelancong pula yang banyak sambut. Kita sebagai rakyat Malaysia harus bekerjasama. Yus, kamu dewa kilat dan hujan. Kenapa bersedih? Sedih lah. Aiman lama sangat dah tak call aku. Aiman? Katak tu. Hamdal! Ya, saya panggil Aiman. Ini bukan Aiman. Ini bukan Aiman juga. Ni Aiman. Sorry Zeus, manusia tak panggil aku untuk panggil hujan, so aku tak kontak lah kau. Majuk lah. Janganlah majuk. Majuk juga. Janganlah majuk. Majuk juga. Janganlah majuk.